yang warna merah ni adalah Azia SE dan juga yang silver ni adalah Azia Advance. Jom kita tengok apa perbezaan dia dan berbaloi beli yang mana. Azia SE, Azia Advance. Jangan lupa tag saya bang. Baik, hari ni Big nak share dengan korang perbezaan antara kedua-dua varian ni. Yang pertama kita ada yang warna merah ni adalah Azia SE dan juga yang silver ni adalah Azia Advance. Jom kita tengok apa perbezaan dia dan berbaloi beli yang mana. Okey, untuk harga yang ni harga dia 51,400 dan yang merah ni SE harga dia 45,800. Harga perbezaan dia sekitar dalam 5,600 lebih kurang, 5,500. Jadi untuk part luar dia kita boleh tengok macam tak ada perbezaan kan. Untuk Advance dia datang siap dengan body kit, side skirt dan juga belakang dekat frame plate tu dia ada warna hitam. Sama, SE pun sama. Dari segi luaran yang membezakan antara dua variant ni, kalau hadapan kita boleh tengok ada ASA, nampak? Kalau Advance mestilah ada ASA. Nampak ASA ni kalau kereta lain kita panggil ADAS lah. Tapi yang SE ni tak ada. Lepas tu yang belakang kita boleh tengok dekat emblem sahaja, nampak? Emblem yang ni SE, yang ni Advance. Lepas tu dekat frame plate ni pun sama, kedua-dua datang warna hitam. Dari segi luaran, benda lain memang tak ada apa-apa yang ketara sangat. Kita boleh tengok dekat emblem, depan dekat ASA. Jom kita masuk dekat bahagian dalam. Untuk variant SE ni, dalam ni yang banyak ni. SE, kalau kita masuk je dalam ni, SE dia akan berbeza dekat bahagian sini. Nampak? Yang ni datang dengan meter analog. Ada RPM. Kalau X dan G tak ada RPM. SE dia datang ada RPM. Ini untuk SE. Lepas tu SE dia tak ada ASA, nampak? Sini dia ada traction control, level lampu, eco rider dan juga sensor parking. Yang ni tak ada. Yang ni ASA. Jom kita tengok dekat Advance punya spek je lagi. Nampak seat dia pun datang dengan seat fabric biasa. Kedua-duanya fabric. Gear ni lebih kurang saja. Dia punya switch pun aircon switch sama sahaja. Dia punya infotainment player, kalau yang sana tu dia datang dengan touchscreen. Jom kita tengok je lagi. Lepas tu untuk dalaman perbezaan dia, alamak kunci. Tak adalah banyak sangat. Tapi dari segi spek, yang ni lagi Advance. Sebab nama dia pun dah Advance guys. Jom kita tengok. Untuk model Advance ni, kalau kita tengok, dia sama je ada keyless entry dia ada. Nampak kat sini kita ada ASA. ASA ni lah. Ni perbezaan dia. Kalau kita ada je benda ni, ada je ASA. Nampak dia ada blind spot monitor, nampak? Blind spot monitor. Kalau kereta dekat dengan kita, nanti dia akan menyala. Lepas tu dia ada kit link assist. Kalau langgar lain nanti dia akan bunyi. Lepas tu kalau pijak lain, kalau kita buat tak endah, nanti steering dia akan tarik dengan sendiri. Ni meter LED 7 inci dekat bahagian meter cluster. Nampak? Yang ni pun boleh tukar-tukar. Lepas tu dia datang dengan player touchscreen. Ni player touchscreen. Lepas tu ada reverse camera. Nampak ada reverse camera. Kalau yang SE tadi tak ada. Lepas tu yang cantik sikit dekat bahagian seat dia ni guys. Seat dia cantik, nampak? Seat dia memang handsome. Tengah ni fabric, tapi ni dia ada leather sikit, ada stitching warna merah. Special lagi untuk Azia Advance ni, dia ada 6 airbag dia datang. 1 dekat steering, 2 dekat dashboard. Lepas tu 3 dekat bahagian seat ni. Lepas tu 2 lagi dekat bahagian pillar belakang, pillar C lah. Itu yang buatkan kereta ni lebih safety. Lepas tu yang ni dia ada auto high beam. Auto high beam dia ada. Perbezaan dia tak adalah banyak sangat, tapi dia menang dekat sistem ASA dengan dia menang dekat meter cluster touchscreen player. Harga 5,500 lebih kurang dia punya perbezaan dia. Lagi berbaloi yang mana? Untuk engine spek semua sama. Dan yang special sekali untuk bulan Jun ni, untuk SE punya spek kita ada rebate sebanyak RM500, tapi Advance tak ada. G, X dan juga SE kita ada RM500. Yang ni tak ada untuk Jun ni. Jadi siapa-siapa berminat, kereta ada ready stock, contact Big, kita buat kira sampai jadi. Assalamualaikum.